Oh, ibu misali yang moyak tadi ke ibu-ibu. Lepas sembahyang subuh, dia guru anak-anak dia bangun sembahyang subuh. Lepas anak dia sembahyang subuh, anak dia ngaji Quran. 5 minit. Dia tak ajar. Anak dia derah kata ngaji lah. Orang berkata, berapa pagi-pagi hari lagi mak haji anak ngaji Quran. Memang mak haji nak suruh anak mau haji, memulakan kehidupan dengan kalam Allah, berkat. Logik dah ibu-ibu, bapa-bapa semua. Anak kita pergi sekolah, subuh tak sembahyang, Quran tak baca. Khabar-khabar pun masalah sekolah tu, cikgu pun guru singa-singa sekolah baca Yasin tiap-tiap pagi. Anak kita subuh tak sembahyang, baca kodok Yasin, wallahualam. Orang pergi aja pergi kata. Jangan balik sehingga kan pelajar sembahyang zuhur jemaah di masjid, di surau sekolah, baru lepas balik. Habis cikgu pitah, dia ambil air sembahyang, dia bakal basuh kaki je. Tipu mana gitu. Tak nak mana subuh di rumah pun tak sembahyang. Tu aku nak baca Quran tu, malam Jumaat ke, malam ke apa dia. Penat kita ibu-ibu nak yawi. Jawablah kita di akhirat kelak. Jawablah kita. Kita duk nampak anak deraka. Memang betul lah bab dia tu. Kita pengabaian ibu dan bapa.